Risau juga kan budak-budak apa pun jadi kan. Kalau ada lah orang panggil apa tu? Bad boy. Nama saya Rizwan. Saya daripada Kota Puteri, Ijuk saja. Dekat je. Ya, pertama kali kita datang sini. Sebelum ni kita biasa bercuti di luar lah. Kita tak tahu pula di kawasan kita sendiri ada permainan seperti ni. Tempat permainan kanak-kanak kan. Walaupun dia kecil tapi dia sesuai lah dengan lokasi dia. Dengan jarak daripada rumah kami, kami rasa gembira lah. Selepas ni senang lah untuk kami pergi selalu. Suasana Alhamdulillah, tengok keadaan pun budak-budak pun terkawal apa semua. Pandangan satu je lah, kalau ada swimming pool punya penjagaan hal daripada diorang, mungkin ada lah seorang yang boleh jaga tengok dari kami tengah makan. Macam tu. Tengah makan kan, risau juga kan budak-budak apa pun jadi kan. Kalau ada lah orang panggil apa tu? Bad boy. Lah kan. Sorry Tapi okey. Right. Okey, orang rumah saya bilang tentang makan. Dia memang favorite makan. Okey. Sedap lah, sedap. Dia punya roti dia pun nipis. Memang ekor selasa budak-budak lah, anak-anak. Yang nasi pun okey lah. Yang ni tadi kata chef tadi daripada Perak. Johor Johor dia punya. Chef Johor. Chef Perak. Sedap lah. Okey lah, semua berbaloi lah dengan harga dengan pakej yang ditawarkan tu. Datanglah sini, makan sedap, mandi seronok, pasti gembira. Okey.